Amerika Syarikat dan Iran telah mengumumkan bahawa dalam beberapa jam akan datang, perjanjian damai akhirnya akan ditandatangani yang akan menamatkan perang dan membuka ruang untuk rundingan mengenai program nuklear Iran. Dan Donald Trump serta pihak Iran berasa optimis kerana masing-masing menganggap perjanjian itu sebagai kemenangan mereka sendiri. Dan dalam episod ini, kita akan melihat secara objektif apa sebenarnya yang telah Donald Trump menangi hasil daripada perang terhadap Iran. Apakah perangkap tersembunyi untuk Amerika Syarikat dalam perjanjian masa depan dan bagaimana, maafkan saya, perjanjian yang gagal boleh memberi kesan kepada Parti Republikan Amerika Syarikat? Secara keseluruhannya, kita akan bincangkan bersama anda apa yang ada dalam perjanjian ini dan apa yang sangat penting serta adakah ia berbeza daripada perjanjian yang dimeterai oleh Barack Obama pada tahun 2015. Nama saya Oleg Kuzmin, Alexei Pichi, dan mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran ini, tekan butang suka pada episod ini dan tulis sebarang komen panjang anda di bawah video ini. Dan juga langgan saluran Telegram saya, Pichi News. Pautannya ada dalam keterangan video ini. Jadi kini bukan sahaja Donald Trump, malah pegawai-pegawai Iran juga menyatakan bahawa perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran sebenarnya sudah hampir tercapai, hanya tinggal beberapa jam sahaja lagi sebelum ia ditandatangani. Namun, penting untuk diingat bahawa walaupun terdapat alasan kukuh untuk optimisme, ini sendiri bukanlah perjanjian damai. Ia hanyalah langkah pertama dalam proses yang jauh lebih panjang. Mencapai perjanjian semasa ini mungkin merupakan bahagian paling mudah dalam semua rundingan. Tetapi apa yang akan berlaku selepas ini akan menjadi jauh lebih sukar. Perjanjian sementara yang sedang dibincangkan pada dasarnya melibatkan kedua-dua pihak mencapai persetujuan mengenai beberapa perkara yang lebih mudah, seperti menamatkan sekatan Selat Hormuz dari kedua-dua belah pihak. Penetapan tempoh 60 hari dan agenda yang jelas untuk menyelesaikan isu-isu yang lebih rumit. Pentadbiran Donald Trump juga mendakwa bahawa Iran telah bersetuju dengan beberapa konsesi yang sangat besar, tetapi media Iran menawarkan versi yang sama sekali berbeza mengenai perjanjian awal itu. Tetapi selagi kita belum melihat perjanjian yang telah ditandatangani sepenuhnya, memang sukar untuk mengatakan apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Namun begitu, mari kita lihat beberapa isu berpotensi bermasalah dan sebab-sebab mengapa Donald Trump mungkin menghadapi kesukaran untuk memberitahu rakyat Amerika bahawa beliau benar-benar telah menang. Masalah pertama, paling utama dan paling ketara ialah penghentian program nuklear Iran. Ini adalah aspek terpenting dalam mana-mana perjanjian damai yang berpotensi dan ia sangat rumit. Pentadbiran Donald Trump memberi bayangan bahawa Iran bersetuju bahawa program nuklearnya akan dibongkar, dimusnahkan dan berjanji untuk tidak membangunkan senjata nuklear yang baru. Tetapi walaupun ini benar, butiran tentang bagaimana ia akan berlaku dan bagaimana ia akan dikuatkuasakan pada masa hadapan adalah sangat penting. Dan sebelum ini, perkara ini telah menjadi punca pertikaian serius antara negara-negara. Saya ingin mengingatkan bahawa kedua-dua pentadbiran Joe Biden dan pentadbiran Trump telah cuba selama bertahun-tahun untuk mencapai persetujuan mengenai program nuklear, namun tidak berjaya. Tetapi untuk sekadar menyelesaikan isu-isu ini, sudah pasti akan mengambil masa berminggu-minggu. Sebagai contoh, adakah Iran secara keseluruhan akan bersetuju untuk menghentikan program nuklearnya? Atau adakah mereka akan menuntut untuk mengekalkan bahagian awamnya? Atau adakah Iran hanya akan bersetuju untuk tidak memperkayakan uranium melebihi tahap tertentu yang secara teori akan menghalang akses kepada uranium grade senjata tetapi masih mengekalkan risiko pengayaan secara rahsia? Dan kemungkinan besar perkara kedua itulah yang akan berlaku. Maksudnya, program nuklear awam Iran akan dikekalkan. Tetapi Teheran berjanji sama sekali tidak akan memperkayakan uranium. Jika anda mengikuti berita, anda tahu bahawa perjanjian yang sama, sebiji-sebiji, telah dimeterai oleh Barack Obama pada tahun 2015. Iran berjanji tidak akan memperkayakan uranium. Tiada senjata nuklear akan dihasilkan. Tetapi program nuklear awam akan tetap wujud. Tetapi, Trump keluar daripada perjanjian Obama itu entah kenapa. Dan dia berkata bahawa dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh-jauh lebih baik. Dan di sinilah penting untuk tidak menipu diri sendiri. Trump sentiasa menekankan bahawa penolakan awam Iran untuk membangunkan senjata nuklear akan menjadi kemenangan terbesar Amerika Syarikat. Tetapi sebenarnya, Iran telah bertahun-tahun menegaskan bahawa mereka memang tidak melakukannya. Jadi bagi mereka, memang tidak sukar untuk berkata, kami berjanji. Kami berjanji tidak akan melakukannya sama sekali.
Dan kesukaran utama di sini ialah Trump perlu menjelaskan kepada rakyat Amerika bagaimana perjanjian ini akan menjadi lebih baik daripada perjanjian yang dimeterai oleh pentadbiran Barack Obama. Kerana beliau sentiasa mengkritiknya kerana terlalu lemah. Dalam perjanjian itu, terdapat had ke atas pengayaan uranium di Iran dan pemantauan pematuhan perjanjian dilakukan oleh pengawas nuklear Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apa pendapat anda? Apa yang akan berlaku sekarang? Sekarang kita kembali kepada perkara yang sama. Tiada apa yang baru. Tetapi itu bukan semuanya. Uranium yang sangat diperkaya, yang sudah dimiliki oleh Iran, sendiri sudah menimbulkan masalah besar. Pentadbiran Trump menyatakan bahawa Iran harus menyerahkannya kepada pihak Amerika. Tetapi selepas serangan udara Amerika Syarikat setahun lalu, ia kini tersembunyi jauh di bawah tanah. Trump berulang kali dan dengan jelas memberi bayangan bahawa Amerika Syarikat pada akhirnya mungkin tidak akan mendapat bahan-bahan tersebut. Walaupun pada mulanya beliau menjerit bahawa kita pasti akan mengambilnya. Beliau mengemukakan idea bahawa tentera Amerika boleh sahaja, seperti yang dikatakan, menutup rapat kemudahan nuklear tersebut dan memantau mereka secara berterusan. Maksud saya, anda boleh bayangkan bukan? Selama bertahun-tahun, berdekad-dekad, sentiasa memantau kemudahan-kemudahan ini dari angkasa supaya orang Iran tidak cuba untuk menggali semula mereka. Turut dibincangkan juga kemungkinan untuk mengurangkan tahap pengayaan uranium itu supaya ia kekal berada dalam simpanan Iran sebagai bahan api nuklear untuk reaktor awam. Maksudnya, jika ia telah mencapai tahap 60 di sana, itu sudah tahap senjata. Oleh itu, tahap pengayaannya boleh dikurangkan dan akan menjadi tahap 5 dan boleh digunakan hanya di kemudahan nuklear. Tetapi sekali lagi, timbul persoalan di sini. Apa bezanya semua ini dengan perjanjian yang dimeterai oleh Obama pada tahun 2015? Pada tahap ini, memang tiada beza langsung. Tambahan pula, Trump begitu lantang berkata bahawa Amerika Syarikat akan mengambil uranium Iran itu untuk diri mereka. Sehingga kini sukar untuk dibayangkan bagaimana sebenarnya Donald Trump akan menjelaskan perkara ini kepada rakyat Amerika. Kerana pihak Amerika jelas sekali tidak akan mengambil uranium itu. Masalah seterusnya ialah aset Iran yang dibekukan. Dan di sinilah lidah panjang Donald Trump boleh membawa padah yang sangat buruk kepadanya. Pada tahun 2016, Donald Trump dan rakan-rakan Republikan beliau sangat lantang mengkritik pentadbiran Obama. Obama kerana menyerahkan $400 juta tunai kepada Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian yang berkaitan dengan pembebasan tebusan Amerika dan perjanjian nuklear. Sebenarnya, $400 juta itu bukanlah hadiah kepada Iran. Ia digunakan untuk menyelesaikan tuntutan di Tribunal Antarabangsa di The Hague berkaitan dengan kegagalan perjanjian jual beli senjata pada tahun 1979. Secara ringkas, saya tidak mahu terlalu mendalam di sini. Tetapi ceritanya ialah Iran pada dasarnya berjaya mendapatkan keputusan di The Hague supaya Amerika membayar pampasan tertentu dan mereka pun telah menyerahkannya. Dari sudut pandangan masyarakat, ia tetap kelihatan sangat teruk. Dan Donald Trump paling lantang mendakwa bahawa Barack Obama telah menyerahkan wang kepada pengganas, menghantar wang tunai kepada mereka di atas pelet. Bagaimana boleh buat begitu? Tetapi hari ini, Iran menuntut supaya jumlah aset mereka yang jauh lebih besar dinyahbekukan. $24 bilion. Dan sekali lagi, masalah untuk Donald Trump. Pada bulan April lalu, beliau dengan tegas menyatakan, petikan, tiada sebarang pemindahan wang kepada Iran. Dan pada 13 Jun, kami menerima berita bahawa negara-negara Teluk Parsi sudah mula menyerahkan dolar Amerika kepada Iran. Dan kini, Trump cuba untuk memanipulasi keadaan. Di satu pihak, dia sedang membina naratif, katanya wang itu memang milik Iran. Kononnya, kita bukan beri mereka wang secara percuma. Ini adalah aset Iran yang dibekukan. Dan di pihak lain, dia menegaskan bahawa wang itu bukan akan diberikan kepada Iran oleh Amerika Syarikat, tetapi oleh negara-negara Teluk Parsi. Sebagai contoh, terdapat $6 bilion aset Iran yang dibekukan di Kuwait. Jadi, bukannya kita yang beri, tetapi Kuwait yang akan beri. Oleh itu, nampak tak macam mana saya mengatasi kamu semua? Tetapi walau apapun dia namakan, dalam apa jua keadaan, ini adalah satu konsesi. Ini adalah penyerahan wang sebenar kepada Iran. Dan secara teknikal, pembayaran pada tahun 2016 juga merupakan wang yang sepatutnya berada dalam kawalan Iran. Maksudnya, secara teknikal, perkara yang sama sedang berlaku.
Situasinya tidak berbeza langsung. Hanya jumlahnya sahaja yang berbeza. Masalah seterusnya ialah pembukaan Selat Hormuz. Perang itu membawa kemenangan strategik terbesar kepada Iran. Bukan kemenangan taktikal, tetapi kemenangan strategik. Perang ini membuktikan kepada seluruh dunia bahawa Iran mampu menutup Selat Hormuz dengan berkesan dan memberi kesan negatif kepada seluruh ekonomi dunia dan menggunakan perkara ini sebagai alat tekanan. Sebelum perang Donald Trump terhadap Iran, semua orang hanya boleh mengandaikan bahawa perkara ini mungkin berlaku. Tetapi di sini, Iran telah membuktikan bahawa ia memang boleh berlaku. Dan ia boleh dilakukan dalam sekelip mata. Soalan utama di sini bukanlah sama ada Iran akan melepaskan kawalan de facto mereka ke atas selat itu pada masa ini. Jadi, pentadbiran Trump sudah pasti akan menuntut perkara itu. Dan kemungkinan besar, dalam rundingan, Iran akan bersetuju dan berkata, okey, buat masa ini, kami akan membuka semula Selat Hormuz. Tiada masalah langsung. Persoalannya ialah, bagaimana perjanjian itu akhirnya akan menyelesaikan masalah keupayaan Iran untuk mengawal selat itu pada masa hadapan. Kerana sudah jelas, jika Iran tidak berpuas hati dengan sesuatu, pada bila-bila masa di masa hadapan, mereka boleh menutup Selat Hormuz dan sekali lagi mengugut seluruh dunia. Oleh itu, jika isu ini tidak diberi perhatian dan bahagian lain perjanjian itu sangat mirip dengan perjanjian nuklear Barack Obama, para pengkritik Donald Trump akan dengan mudah mendakwa bahawa ini adalah perjanjian paling teruk yang boleh dibuat. Dan kegagalan utama perjanjian ini ialah kewujudan pasukan proksi Iran di rantau ini. Ini adalah Hamas di jalur Gaza, Hizbullah di Lubnan, Houthi di Yaman, dan apa yang dipanggil paksi penentangan di Iraq. Pada awal perang, pada 28 Februari, Donald Trump dengan lantang dan terbuka menyatakan bahawa salah satu matlamat utama mereka ialah memastikan Iran tidak lagi dapat membiayai kumpulan bonekanya, seperti Hamas atau Hizbullah. Tetapi, perhatikan, bukan Donald Trump, bukan seluruh pasukannya. Kini mereka pun tidak lagi menyebut tentang perkara itu. Entah kenapa, tiada siapa lagi bercakap tentang pasukan proksi. Selain itu, nampaknya Iran masih mengekalkan program peluru berpandu dan program drone mereka. Ini bermakna mereka akan terus mengancam seluruh rantau ini. Jadi, apa yang kita dapat akhirnya? Dalam keadaan terbaik sekalipun, kita hanya akan mendapat perjanjian yang sama antara Amerika Syarikat dan Iran seperti zaman Barack Obama. Dalam keadaan terburuk, Iran akan keluar dari peperangan dengan kedudukan yang jauh lebih baik. Di sini saya berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh berbuat demikian dengan sebarang derma melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam penerangan video ini atau melalui kod QR di skrin anda. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua.